Banyak macam ni. Sekilo udang dah berapa ringgit? Ya Allah, banyak sangat dia punya portion. Sekarang kita berada di Garden Western Grill Petaling Jaya. Macam you guys nampak dekat mata AJ sekarang ni, ya Allah, banyak sangat dia punya portion. Memang sesuai untuk 2 ke 3 orang makan untuk satu plate dengan harga yang berpatutan guys. Dia punya makanan ni guys selambak. Dah sampai kedai Western, confirm lah kita kena order grilled chicken chop. Nampak tak? Ada 1, 2, 3, siap ada sausage, siap ada fries lagi. So kita nak rasa dia punya grilled chicken chop. Dia punya black pepper sauce ni memang kena dengan dia punya grilled chicken chop ni. Kalau dah banyak macam ni, nak makan seorang macam mana ni? Grilled lamb chop guys. Special sauce yang AJ suka gila ni. Yelah, confirm guys, korang sanggup habiskan satu ni sebab sedap sangat. Orang tak suka kambing, korang kena try grill lamb chop daripada Garden Western Grill ni sebab memang rasa dia lain macam guys ya. Siap diorang bagi roti sekali. Kalau korang nak makan dengan roti, burger kan dia. Kita ada fish and chip special skill. Memang sedap sangat. Sos diorang sedap gila. Untuk you guys penggemar makanan seafood, prawn and chips, nak rasa sendiri udang dia. Wah, bismillah. Udang dia guys, dia punya tepung tu rangut macam ni. Sekilo udang dah berapa ringgit? Ni dia guys, watak utama kita pada hari ini, beef rib eye steak. Guys, come on lah, sebab dia punya black pepper sauce memang sedap gila. Ni, memang AJ cedok habis. Rasa beef rib eye yang juicy, yang tak rasa muak. You guys akan rasa nak makan lagi. Sedap This is the right place untuk you guys try beef rib eye steak dengan special sauce black pepper yang melimpah ruah macam ni. Kat mana lagi guys tak dapat? Untuk beef rib eye steak ni A+ lah. 5 menu yang korang patut try kat sini: grilled chicken chop, grilled lamb chop, prawn and chip, fish and chip dan juga beef rib eye steaks yang korang kena cuba. Korang jangan terkejut lah, makan dekat sini semua sedap-sedap. Walaupun banyak, korang boleh habiskan sekejap je. Jumpa di next video. Assalamualaikum, bye.